Sarawak ke JDT? Dua-dua. Oh, dua-dua. JDT. Minta maaf mak dia, ayah-ayah dia JDT Abah. Ni ada. Ya. Selalu nampak. Selalu nampak. Mestilah. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah buat bersama-sama berkumpul lagi pada hari ini untuk sumbangan untuk Kasih Johor lah. Yang tiap-tiap tahun saya rasa orang Gawai ni memang kita tak lupa. Kalau minta biasanya insya-Allah kita bagi. Dan saya anggap begitu sebab kita mesti tahu bahawa kita ni semua dah jadi bangsa Johor. Bangsa Johor ni bukan orang Johor saja mesti faham. Bangsa Johor adalah orang yang tinggal di Johor. Mana-mana negeri pun tinggal di Johor, lebih-lebih lagi yang telah mengundi di sini. Itu adalah bangsa Johor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab itulah saya minta supaya orang-orang Sarawak ni jangan anggap mereka bukan daripada kalangan masyarakat Johor, bukan bangsa Johor. Tapi saya minta supaya kita semua mesti ingat bahawa kita pun sama-sama orang Johor. Itulah konsep bangsa Johor yang telah diletakkan. Cuma yang masalahnya apabila JDT tu lawan Sarawak. Itu saya selalu tengok. Yang saya tengok bila JDT tu menang orang Sarawak, diam je. Tapi dia bangsa Sarawak. Ada permainan. Saya mewakili anak Sarawak Kenyalang ni mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB yang telah menyalurkan bakul kasih ini untuk anak Sarawak serta bantuan gawai.